Jadi saya ingat malam ini, kita dalam tempoh 3 bulan ini, kita meneruskan benda-benda yang tak pernah dibuat oleh orang. Sebab saya dan Nick dan kawan-kawan yang lain, kita tak suka slogan-slogan ni. Tak suka janji kata kita akan bawa budaya politik baru, kita nak lawan rasuah, tapi buat benda yang sama. Kurangkan slogan, kita tunjukkan macam mana nak buat. Macam itu. Jadi, perkara yang selalu dijanjikan oleh parti-parti yang kononnya reformis, ialah kita nak umumkan calon lebih awal. Supaya calon boleh buat kerja, supaya rakyat boleh kenal, supaya bila mengundi itu, orang mengundi kerana mereka juga sukakan calon. Bukan semata-mata pangkah lambang semata-mata. Sampai ke sudah tak buat. Malam ini, bermula di Melaka, Pakcik-makcik, bersama jadi parti yang pertama, saya ingat dalam sejarah Malaysia, mengumumkan calon-calon dan juga kerusi-kerusi yang kita bertanding sebelum pun Dato' Seri Rauf terfikir nak bubarkan. Saya ingat Rauf malam ni, celaka dia orang ni. Dia duk cerita pasal akad nikah bersanding semua tu, tak guna bersama dah pergi nikah dah pun, dia pergi umum, dia buat kenduri dia sendiri dah pun. Jadi, selepas ini kita akan perkenalkan calon-calon kita. Kita akan bertanding di 15 kerusi DUN di Melaka. Kalau di Johor, selepas 1 bulan, orang kata alah buat apalah nak bagi undi dekat parti you, alah you kalau menang pun, bukan boleh buat kerajaan pun. Dekat Melaka, orang Melaka kau jangan cakap macam tu Di Melaka, untuk membentuk kerajaan, majoritinya ialah 15. Jadi, kalau korang semua undi kita menang 15, insyaAllah adalah ketua menteri kancil dekat Melaka ni. Jadi, kalau undi kancil, dia takkan sia-sia. Kerana kalau dengan niat, dengan kuasa Allah, tengok menang 15 calon, saya pengsan lah kan, dulu kan, sekejap kan. Tapi maksudnya, jadi kerajaan lah korang kan. Kita juga akan mula berkempen sebaik saja lepas pengumuman ini. Jadi kepada calon-calon, kawan-kawan, ahli-ahli parti, sukarelawan yang membantu, anggaplah bahawa kempen kita bermula malam ini dan buatlah kerja. Calon-calon ni nampak senyum. Dia tak tahu lepas ni aku kejar dia orang tiap-tiap hari. Kita heret dia tiap-tiap hari kan. Ada kat Melaka saja saya. Sekejap-sekejap ada. Sekejap-sekejap ada. Dan sebelum saya serahkan balik kepada saudara Amir untuk umumkan calon-calon. Dan saya nak sebut begini Kita ada pasukan sekarang yang sedang membangunkan satu manifesto dan tawaran kepada negeri, orang-orang dan pengundi Melaka. InsyaAllah pada hari penamaan calon, malam itu ceramah pertama kita ialah untuk melancarkan manifesto bersama kepada orang-orang negeri Melaka. Kerana kita nak mengelakkan jadi macam parti-parti lain yang besar-besar ni. Penamaan calon hari Sabtu minggu pertama. Tunggu. Seminggu-minggu depan baru nak lancar. Masuk dulu bertanding, manifesto pun dia tak selesaikan lagi. Kita akan selesaikan manifesto ini bersama-sama dengan calon-calon yang kita ada, supaya kita akan boleh bagi tawaran yang terbaik kepada negeri Melaka. Bila masuk mengundi nanti, calon pun dah kenal berbulan-bulan, manifesto pun dah tahu. Yang selebihnya itu kita serahkan kepada kebijaksanaan orang-orang negeri Melaka. Moga korang buat kerja gila macam dalam pilihan raya umum 2022, bagi telur kat parti-parti tertentu. Boleh? Parti mana korang nak buat bagi telur tu, kita serahkan kepada orang Melaka lah. Kan? Baik. Jadi, saya nak tutup dengan pantun. Payah kat Melaka ni kena berpantun
Saya pantun ni agak kurang lah. Tapi kenalah belajar kan. Okey, saya tutup dengan pantun. Kemudian kita serahkan kepada Saudara Amir. Saudara Amir akan umumkan dan perkenalkan setiap seorang daripada 15 calon itu. Okey, ini pantunnya kan. Okey. Okey, sabar. Saya kalau pantun ni slow sikit tau. Okey ya. Saya bukanlah Ahmad Maslan. Yang hebat pantun ni Ahmad Maslan je. Aku surrender kalau Ahmad Maslan kan. Okey ya. Ni pantun dia. Datang ke Melaka bersama kenduri. Orangnya okey, semula. Datang ke Melaka bersama kenduri. Orangnya cantik. Negeri terbalik lah. Semula. Okey. Semula. Janganlah kita hilang undi kerana Rafizi tak reti berpantun. Kok bila kalah nanti akan ada profesor-profesor upahan daripada universiti-universiti mengatakan, dan juga Angkatan Muda Keadilan mengatakan punca kancil kalah di Melaka ialah kerana Rafizi tidak reti berpantun. Baik, last sekali. Datang ke Melaka bersama kenduri. Negerinya cantik, orangnya baik. Calon bersama, lepas ini kita beri. Kita bersama usaha, calon-calon kita akan naik. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah dalam kempen lepas ni tiap-tiap malam saya bagi pantun, dan insyaAllah satu janji manifesto bersama di Melaka ialah pantun Rafizi akan jadi lebih baik setiap malam. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana hadir dan menonton. Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, saya kena duduk ke atas. Okey. Tapi boleh bagi salam kan? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.